akan membentangkan tentang gaya pemikiran penghasilan karya Samsul Yusof, iaitu daripada filem Mat Kilau. Okey, yang pertama, biodata producer. Samsul Yusof ialah pengarah, penulis skrip dan penerbit filem terkenal di Malaysia. Siapa je yang tak kenal Samsul Yusof ni kan? Dia merupakan salah satu pengarah yang tersohor juga di Malaysia. Dia menerbitkan banyak filem-filem yang menarik. Dilahirkan pada 21 Mei 1984, anak kepada pengarah tersohor juga iaitu Datuk Yusof Aslam. Yang kita tahu antara filem dia yang famous iaitu Gerak Khas. Okay, mula terlibat dalam industri filem sejak usia yang muda. Dikenali dengan karya berunsur konflik emosi, sosial dan realistik. Okay, yang seterusnya sinopsis filem. Filem Mat Kilau ini memisahkan perjuangan Mat Kilau menentang penjajahan British di Pahang. Menampilkan tokoh-tokoh pahlawan Melayu seperti Tok Gajah dan sahabat seperjuangan. Konflik utama melibatkan penindasan, pengkhianatan dan perjuangan mempertahankan agama serta tanah air. Filem ini menonjolkan nilai keberanian, pengorbanan dan semangat nasionalisme. Elemen aksi, emosi dan spiritual digabungkan secara seimbang. Okey, yang seterusnya adalah sumber inspirasi. Apa yang kita boleh dapat daripada filem Mat Kilau ni? Yang pertama, diinspirasikan oleh sejarah perjuangan sebenar Mat Kilau. Filem ini dihasilkan berdasarkan kisah benar pahlawan Melayu yang bangkit menentang penjajahan British di Pahang. Lepas tu, dia juga bertujuan membangkitkan kesedaran sejarah dalam kalangan generasi muda. Filem ini dia membantu generasi muda untuk mengenali lebih lagi tentang sejarah Melayu dan perjuangan bangsa dan menghargai kemerdekaan negara. Yang ketiga, dia mengangkat semangat nasionalisme dan jati diri Melayu Islam. Nilai cinta akan tanah air, keberanian serta pegangan agama Islam ditunjukkan sebagai teras perjuangan. Yang keempat, penghasilan filem disesuaikan dengan cita rasa penonton moden, penonton yang zaman sekarang ni lah. Elemen aksi, seperti animasi, sinematografi dan penceritaan moden digunakan supaya lebih menarik dan mudah difahami. Dan yang terakhir, filem dijadikan medium pendidikan dan kesedaran sosial, bukan sekadar hiburan semata-mata. Selain menghiburkan, filem ini dia menyampaikan pengajaran moral dan juga mesej sejarah kepada penonton semua. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tajuk jenis persepsi, yang mana untuk babak yang pertama ini menggunakan persepsi visual, iaitu penggunaan sudut kamera yang luas. Dan seterusnya kalau dapat lihat di sini, komposisi visual yang dramatik serta rekaan kostum dan prop yang mencerminkan identiti Melayu regional. Sebab kalau dapat lihat di sini, ada satu babak yang menggunakan pakaian tradisional pada zaman dahulu. Terdapat juga ada askar British pada zaman dulu dan orang Sing lah. Okey, seterusnya elemen visual ini membantu penonton membina gambaran mental tentang suasana zaman penjajahan serta kekuatan watak pahlawan Melayu sendiri, iaitu dalam babak ini juga akan adanya segmen pergaduhan antara Mat Kilau dan juga penjajah British lah, yang mana tentera Sing tu dia nak melawan orang Melayu sebab atas perikutan kawasan. Okey, ini adalah contoh babak filem pertempuran antara pejuang Melayu dan tentera British di kawasan hutan dan perkampungan. Okey, seterusnya persepsi auditory, iaitu persepsi auditory ditunjukkan melalui penggunaan dialog beremosi, kesan bunyi seperti hentakan senjata dan juga bunyi pertempuran, serta muzik latar yang membangkitkan semangat perjuangan. Elemen bunyi ini membantu meningkatkan realisme dan memberi kesan emosi yang sangat mendalam kepada penonton, sekaligus mengukuhkan mesej perjuangan dan pengorbanan dalam filem. Okay, sebagai contoh yang dapat lihat di sini gambaran auditory, iaitu bunyi senampang, kan, kesan dan pertembakan, lepas tu hentakan senjata, pertempuran, waktu pertempuran tu contohnya dia habis senampang, dia hentak kepala bunyi dush, seperti itulah. Okey, dan memberi kesan kepada penonton, so penonton akan terkejut dan dia akan bereaksi, sebab kita kan dengar kan, so kalau kita tengok wayang sekalipun, pasal dalam wayang tu audio tu memang sangat penting lah untuk para penonton supaya memberi kesan kepada mereka. Okey, contoh babak ini pertelingkahan antara tentera British iaitu
dan penduduk orang Melayu serta mat kilau. Okey, seterusnya ialah persepsi kognitif, iaitu pemikiran kreatif dan kreatif lah. Persepsi kognitif merujuk kepada keupayaan penonton mentafsir makna berdasarkan pemikiran dan pengalaman yang sedia ada. Dalam mat kilau, Syamsul Yusof menekankan mengaplikasi pemikiran kreatif dan kritis dan mengolah sejarah secara dramatik namun bermakna agar penonton dapat memahami nilai nasionalisme, keberanian dan identiti bangsa. Dan juga pendekatan ini membolehkan penonton bukan sahaja menonton, malah berfikir dan menilai mesej yang disampaikan. Ini apa yang dikatakan oleh Syamsul Yusof lah. Okey, sebagai contohnya, so bila kita tengok je filem Mat Kilau ni, dia memberikan banyak kebaikan, bukan sahaja dari segi sejarah, sebab kadang-kadang cerita ada yang dimanipulasi, tetapi Syamsul Yusof ni membawakan sejarah yang orang cakap dia mengikut sejarah, bukannya diputarbelik dan sebagainya. Sebab ada isu dalam Mat Kilau ni, dia kata kenapa tentera Sing pula? Ini menunjukkan kemarahan kepada orang Sing dalam inilah cerita filem ni sendiri. Sebab ada keluarga berita dan sebagainya, dia kata kenapa memburukkan imej Sing tu sendiri. Tetapi itulah realitinya, itulah pada zamannya begitu. Okay, seterusnya saya akan beritakan tentang gaya pemikiran kritis. Yang pertama, pemikiran berasaskan analisis situasi. Style pemikiran kritis ni kita nampak paling ketara lah dalam filem ni, iaitu keupayaan Mat Kilau menganalisis situasi sebelum bertindak. Mat Kilau ni dia sedar bahawa kekuatan tentera British dari segi senjata dan teknologi jauh mengatasi pejuang Melayu. Oleh itu, Mat Kilau ini menolak pendekatan pertempuran terbuka yang berisiko tinggi. Tindakan ini menunjukkan kebolehan menganalisis kekuatan dan kelemahan musuh serta implikasi suatu tindakan terhadap keselamatan rakyat. Keupayaan membuat analisis situasi ini selari dengan ciri pemikiran kritis yang menekankan pertimbangan logik dan rasional sebelum membuat keputusan. Seterusnya, pemikiran tidak terburu-buru dan berfakta. Pemikiran kritis dalam filem ni turut menunjukkan melalui sikap Mat Kilau yang tidak bertindak secara berdulu ataupun dipengaruhi oleh emosi. Walaupun berdepan dengan penindasan dan provokasi daripada penjajah, beliau tetap menilai keadaan secara objektif. Sikap ni dia menggambarkan pemikiran reaktif, iaitu keupayaan menangguhkan tindakan sehingga maklumat dan pertimbangan mencukupi diperoleh. Seterusnya, pemikiran berasaskan musyawarah dan penilaian pelbagai pandangan. Dalam filem Mat Kilau ni, dia memaparkan pemikiran kritis melalui amalan pembincangan dan musyawarah dalam kalangan para pejuang. Setiap cadangan dan pandangan dinilai sebelum sesuatu keputusan dibuat. Pendekatan ini dia mencerminkan pemikiran kritis yang inklusif, iaitu mempertimbangkan pelbagai sudut pandangan sebelum membuat kesimpulan. Dalam filem ini dia benar menegaskan bahawa pemikiran kritis melibatkan kebolehan mendengar, menilai hujah dan membuat keputusan berdasarkan alasan hukum, bukan autoriti semata-mata. Seterusnya, pemikiran berdasarkan penyelesaian masalah. Dalam filem ini kita dapat lihat bahawa melalui keupayaan Mat Kilau, dia boleh menyelesaikan masalah secara berperingkat. Kekurangan senjata dan sokongan memerlukan beliau mencari pendekatan yang paling praktikal untuk meneruskan perjuangan. Setiap cabaran ditangani dengan menilai pilihan yang ada dan memilih tindakan yang paling rasional. Pendekatan ini sama dengan pandangan bahawa pemikiran kritis berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah yang sistematik dan kesan. Dan akhir sekali ialah pemikiran beretika dan berprinsip. Pemikiran beretika dan prinsip ni kita dapat tengok dalam filem ni, penekanan terhadap nilai etika dan prinsip. Setiap tindakan yang diambil memastikan keadilan, maruah bangsa dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Pemikiran kritis ni dapat menunjukkan tidak terpisah daripada pertimbangan moral. Okey, seterusnya pemikiran kreatif dalam penyelesaian strategi, iaitu dalam filem ni Mat Kilau dan rakan-rakan dia menyelesaikan strategi dengan berbagai situasi apabila berhadapan dengan kekuatan musuh yang lebih besar atau serangan mengejut yang tidak dijangka. Seterusnya, pemikiran kreatif yang
British. Dalam filem ini, Mak Kilau tidak menerima kehadiran British secara membuka tuli. Beliau mempersoalkan tujuan sebenar penjajah dan menilai tindakan mereka terhadap masyarakat tempatan. Okey, yang kedua, menilai kesan penjajah terhadap rakyat. Mak Kilau menilai kesan penjajah terhadap kehidupan rakyat termasuk penindasan, beban cukai dan gangguan terhadap adat serta agama. Yang ketiga, tidak menerima penindasan secara buta tuli. Pemikiran kritik ditunjukkan apabila Mak Kilau enggan menerima penindasan sebagai sesuatu yang normal. Yang terakhir, iaitu yang keempat, bertindak berdasarkan keadilan dan prinsip. Keputusan Mak Kilau untuk menerima penjajah dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan tanggungjawab terhadap agama dan serta bangsa. Sebagai pesan filem Mak Kilau, Kebangkitan Pahlawan bukan sekadar sebuah filem hiburan, tetapi turut berperanan sebagai medium pendidikan yang menunjukkan elemen pemikiran kritis, kreatif dan strategik. Melalui penggunaan persepsi visual, auditori dan kognitif yang berkesan, filem ini berjaya mewujudkan pengalaman sinematik yang bukan sahaja memberi kesan emosi, malah meningkatkan kesedaran sejarah dalam kalangan penonton. Seterusnya, watak Mak Kilau digambarkan sebagai seorang pejuang yang mengamalkan pemikiran kritis, di mana setiap tindakan didahului dengan analisis situasi, perbincangan secara musyawarah ataupun berbincang beramai-ramai serta pertimbangan etika. Selain itu, pemikiran kreatif turut ditunjukkan melalui penggunaan strategi perang gerila, penyelesaian masalah secara inovatif serta penerapan kebijaksanaan tempatan dalam menghadapi penjajah. Gabungan teknik pemikiran strategik dan kritis ini menjadikan perjuangan yang dipaparkan lebih tersusun, berkesan dan bermakna. Kesimpulannya, filem Mak Kilau ni filem kebangkitan pahlawan berupaya memupuk kesedaran sejarah, semangat patriotisme serta kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan penonton. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.